PCOS. Macam mana dia nak hamil, macam mana dia nak pregnant kalau ada PCOS macam ni? Dan korang tahu tak? Ada beza tau PCOS yang teruk dan PCOS biasa. Jadi, bila kita buat scan, kita tengoklah dinding rahim dia. Kita tengok kedudukan rahim dia subur ke tidak. Kita pun tengoklah telur dia macam mana. Ada cyst ke, ada fibroid ke apa semua kan. Jadi, bila kita scan, walaupun dia setiap bulan period korang, dia tak boleh hamil. You all tengok. Sebab apa? Sebab PCOS dah sikit tapi period on time tak pernah lewat. Normal sahaja. Tetapi you all kena tahu, tak semestinya you all datang period, you all bertelur. So, kalau korang ada telur macam ni, korang kena tahu tak boleh pregnant sebab tak bertelur. Bila you all tak berovulasi, you all tak bertelur, korang tak berovulasi. Sebab nak pregnant kena berovulasi. Dan telur you all kena saiz cukup 18-18. First pergi klinik nak check apa. So first time korang datang klinik, korang kena tahu, korang consult dulu doktor.